Okey bang. Soalan pertama bang. Adakah abang ni dia faham tak mesej video yang ingin disampaikan? Yang abang tengok video tadi. Okey, berdasarkan video yang saya tengok tadi, mesej dia maksudnya sesusah mana pun kita jangan ambil rasuah. Sebab kalau kita ambil rasuah, confirm akan ada masalah yang lagi besar di esok harinya. Oh, akan ada masalah lah. Kalau Hmm. kita akan ambil rasuah, elok bahagia keluarga tu dia akan Akan hancur auto lah. hancur lah. Okey, faham. Okey bang. Soalan yang kedua. Adakah mesej integriti dan anti rasuah dalam video ini jelas dan mudah difahami? Uh, Bagi saya lah, mesej dia senang difahami dan boleh diberi pengajaran jugalah kepada kita semua supaya jangan ambil rasuah. So video ni memang jelas lah. Kalau Ah. orang lain tengok pun boleh faham lah video ni tentang apa. Ya, jelas lah. Okey bang. Okey bang. Okey. Soalan yang terakhir dan soalan yang ketiga bang. Sekiranya markah video ni 10/10, berapa nilai yang abang ingin bagi? Bagi saya ni jujur dari hati ya. Okey, jujur bang, jujur. Jujur lah. Saya tak paksa abang kan, betul Okay. kan? Ya, Kita ya. pun first time kenal kan. Mm-mm. Okey, jujur je. Bagi saya untuk subtitle senang faham lah apa semua kan. Bagi 9/10 lah. 9/10. Mm-mm. Okey. So bang, terima kasih untuk sesi soal jawab. Thank you jadi respon dia saya, okey? Okay. Okey, sekarang ni kita bersama dengan responden kita yang kedua. Okey bang, saya nak tanya soalan pertama. Okey, adakah abang memahami mesej video yang ingin disampaikan? Ya, saya memahami mesej video yang disampaikan. Kerana bagi saya, video itu sangat mudah faham dan kalau orang lain tengok pun akan senang faham. Okey, untuk soalan yang kedua pula bang. Okey, adakah mesej integriti dan anti rasuah dalam video jelas dan juga mudah difahami untuk abang? Bagi saya jelas sebab memang kena dengan tajuk dan saya dapat mesej yang disampaikan. Okey, memang jelas dengan tajuk lah. Jadi, okey, untuk soalan yang ketiga pula bang. Okey, sekiranya markah untuk video ni 10/10, okey, berapa nilai yang abang nak berikan? Berapa nilai yang saya nak berikan? 10/10 ataupun 9/10. Okey, yang untuk nilai akhir lah abang nak Nilai beri. akhir. Satu je bang. Bagi saya lah. Sebab saya sekali tengok saya terus faham mesej yang disampaikan, saya bagi 10/10. Okey, terima kasih bang. Terima kasih sebab luangkan masa. Okey, itu je kita punya video.